Berita ini mungkin mengecewakan kalian semua. Jangan disangka STR sahaja yang akan berkurang. Tetapi SARA juga bakal berkurang. Wow. Kenapa? What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Sebelum itu, please guys, follow channel Saja Sembang untuk dapatkan info-info yang terkini, info-info yang sahih sahaja. Okey, merujuk kepada tajuk di atas ini, aku ada maklumkan tentang STR sebelum ni memang akan berkurang RM300. Betul? Semua kategori sekalipun. Tapi bujang takkan dapat lah. Cumanya aku ada cakap pasal SARA. Kenapa berkurang? Okey, kalau ikutkan, kita sedia maklum SARA ini akan dapat sebagai mereka yang menerima STR. Sebagai penerima STR. Apalah ayat aku ni kan. Sebagai penerima STR. Dan satu lagi kategori, mereka sebagai penerima STR yang ada dalam data e-Kasih. Korang jangan confuse e-Kasih dan MyKasih. e-Kasih ni pengkalan data, rujukan. Okey? Rujukan pihak kerajaan kalau nak salurkan bantuan, okey, bagi golongan-golongan miskin dan miskin tegar. Berkemungkinan sesiapa yang tahun lepas, tahun 2025, korang boleh buat semakan sekarang dekat website apa? Jom kita tengok paparan ini. Korang boleh pergi ke ekasih2.icu.gov.my. Okey, selepas itu korang pergi dekat sini, masukkan IC korang. Bagi korang yang mungkin tahu sebelum ni korang sebagai penerima STR yang ada dalam data e-Kasih, of course kau tahulah macam mana paparan tu akan keluar. Wujud kau sebagai penerima KIR dan sebagainya. Tetapi takut-takut nanti korang dah keluar daripada kelompok garis kemiskinan ini. Iaitu bagi mereka yang miskin tegar, of course dia naik pangkat jadi miskin. Dan bagi kategori miskin pula, dia akan keluar daripada data e-Kasih, menjadikan diri mereka sebagai golongan B40. So sebab itulah aku bagi tahu golongan ini, sesiapa golongan ini perlu buat semakan. Berkemungkinan SARA korang akan berkurang. Maksudnya korang ni dah tak ada dalam sistem e-Kasih. Bukan MyKasih, e-Kasih. MyKasih merupakan kata NGO. Okay, MyKasih Foundation ini merupakan NGO. Badan, organisasi. Okay, yang bukan kerajaan ini yang mana menguruskan program SARA. Program MyKasih. Jangan confuse e-Kasih dan MyKasih. Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.